Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua sihat? Terima kasih kerana klik video kecil. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay, semalam. Hari Sabtu hari tu saya dah share lepas sudah pergi ke Johor. Dan sebenarnya saya pun dah tengoklah beberapa live diorang tapi tak fokus sangat. So, bila saya dah masuk ke tengok-tengok media sosial ni, adalah kisaan untuk silam pepet meminta maaf. Saya macam, apa benda ni? Apa masalah? What happened? Kenapa harus meminta maaf? Apa yang terjadi? Apa yang dia cakap dengan Fasura? Kenapa orang cakap dalam pepet tak patut cakap macam ni? So, saya cari-cari dan saya jumpa yang ini. Abalan kat Johor ke? Ya. Ya. Dia kan banyak abalan. Ya. Tak je fast. Dia kata ni, apa tengah fan kan? Tengoklah Semarang cakap love you fast. Tak baik ya pakai kopi. Oh, kadang-kadang. Dia pakai kopi. Ha? Okey, kami ada dekat Jekyll JB. Menjunjung kasih Tengku. Fast cakap. Menjunjung kasih Tengku. Ha? Menjunjung kasih Tengku. Tunjuk kasih Tengku. Ha. Apa bila nak kahwin pas? Baru lagi penat lah 7 tahun tu. Boba. Apa tunggulah sah bagi dia kering dulu. Kau betul? Sihat. Ha? Kau betul dah? Betul tak? Ni. Betul tak? Ha? Baru dah ton. Bagi masuk 3 ton. Bagi dia ketat sikit. Sihat Alhamdulillah. Korang dah dengarkan? Secara kalau diikutkan dia macam yelah dia melawak je sebab dengar pun pas kata dah 7 tahun kami ni penat lah. So ditanyalah berapa tahun dah free, dia kata 2 tahun. So sebab tu sampai percakapan sekian-sekian. Okay. Dan bila dah jadi isu macam ni, macam di tengah gesaan, saya kira lah mungkin dari peminat Fasura sendiri ataupun peminat dalam pepet sendiri, senario sendiri, tak tahulah. Cuma secara personal, tak kira lah peminat siapapun, sepatutnya yang Abang dalam pepet cakap tu sebenarnya tak patut pun sebenarnya kan. Jadi bila gesaan untuk meminta maaf tu, Rahim tu Fazura. Abang minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dalam tak sedap duk melawak. Ada benda yang menyentuh hati perasaan Fazura. Kepada semua fan-fan Fazura, fan-fan senario, langsung abang tak ada niat apa pun. Demi nama Allah, abang ni manusia biasa. Sekali lagi saya minta maaf. Saya terlepas cakap dan suasana masa tu saya pun tak sedang. Okey, minta maaf. Maafkan saya. dah dia minta maaf. So, selesai sebab Fasura pun sekali lagi dalam pepet jumpa lagi Fasura secara face to face untuk meminta maaf dan ini adalah videonya. Kak Afan. Fas. So jadi kak dah. Fas. Saya minta maaf Ya. atas pelajaran saya. Cakapan saya. Dah dimakan. Saya minta maaf daripada Allah Subhanahu Tak jauh jauh juga. Okey. Saya rasa down sangat. Yang ada. Okey je. Serius, pasal apa? Saya tak langsung niat dalam hati. Apalah sama-sama kita belajar itu silakan. Lepas tu nak kenal juga juga. Yang penting kita kerjasama, kita suasana bersih, harmoni, satu lain yang baik, mudah-mudahan Okey Abalan. Kosong-kosong. Kosong. Janji. Ikhlas dari hati. Okey? Okey, semua sudah clear. Okey, Fasura dah memaafkan, dah berjumpa dah. Tapi pam. Banyak haters yang bermunculan. Dan je. Itulah dapat lawak macam tu. Sebab tak mahal. Tengok si Fulan. Masa jadi duta dengan dia. Tak ada pun lawak-lawak macam ni sebab apa? Dia mahal. Kurang aja. Dari situ komen, di screenshot. Bertebaranlah sang. Kau dah kenapa weh? Tapi macam kau tak dapat macam tu. Sudahlah. Kan? Tak perlulah bercakap sebab artis ini mahal. Sebab tu tak dapat lawak-lawak yang macam tu. Lah. Apa lagi? Bila dah macam ni, muncullah. Secara tidak langsung, peminat Fasura mestilah tampil. Tapi mengata apa tahu? Mahal-mahal pun dapat bekas juga. Sakit hati juga kan? So, dia cakap macam tu pada Fasura. Dan bila dibalas, peminat Fasura balas macam tu, dia akan sakit hati juga. So, bertambah sama-sama. So, saya dah pening kepala dah. Macam mana saya tengok komen-komen di situ, aduh. Bertebiaran lah. Ini mahal lah, itu murah lah. Astagfirullah.
Sebenarnya semua dah move on lah. Okey, sudahlah. Pas dah bahagia dah, kita tengok dah okey. Si Fatah Amin pun dah okey dengan kehidupan dia. So, sudahlah. Cuma peminat-peminat ni yang kadang-kadang over sangat. Dia nak sangat claim artis dia tu yang terbaik. Oh, saya cakap macam ni bukan sebab saya peminat Fasura ya. Tapi jujurlah, kalau setakat Amira Osman, kau nak inikan dengan Fasura, lambat lagi weh. Dari segi, kalau kau nak bandingkan dengan segi pencapaian dalam industri lah, itu sangat-sangat lambat lah kan. Fasura kot. Kan? Mungkinlah saya kenal Amira Osman, tapi jujur, saya cakap lillahi ya, saya kenal Amira Osman ni, saya tahu wujudnya dalam industri ni bila dia dengan Fatah Amin je. Saya tahu langsung dia wujud dalam industri musik si Amira Osman ni. So, ini untuk saya lah, sebab mungkin memang saya tak minat dia. Kan? So, mungkin peminat-peminat dia tu tahulah kan. Tapi saya secara jujur memang saya tahu wujudnya nama Amira Osman dalam industri musik ni bila dia dengan Fatah Amin. Maksudnya baru setahun dua lah. Kan? Face to face ya. So, semua dah clear. So, peminat-peminat yang si fulan ke, tak perlulah acak-acak kata, si fulan ni mahal, seperti tu tak perlu. Dan untuk peminat Fasura pula, chill je, santai je. Kita menyaksikan je kejayaan Fasura sekarang yang Alhamdulillah makin macam terbuka rezeki, masih makin terbuka kepada rakan-rakan artis yang lain. Okey, Sam? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.